Saya dah 5 tahun tak balik ziarah kubur abah saya. Sebab tak naklah cakap sebab dah 5 tahun saya. Sekejap saya nak batuk. Dah 5 tahun saya tak ziarah kubur abah. Lepas tu saya cakap lah dengan Iman. Saya cakap, saya rindu abah lah. Saya kahwin pun saya tak pergi cerita dengan abah. Saya ada beranak pun saya tak cerita pun dengan abah. Saya dah bercerai pun saya tak cerita lagi dengan abah. Lepas tu Iman cakap, okey lah, hujung minggu ni jom kita balik Kedah. Lepas tu saya ingatkan dia main-main. Lepas tu betul-betul balik Kedah. Balik-baling singgah rumah mak, makan nasi semua. Lepas tu lepas makan nasi terus pergi Alostar, pergi kubur. Lepas settle dekat kubur, terus balik KL. So saya appreciate dia lah. Sebab effort dia tu luar daripada apa yang saya fikir lah. Sebab Hila baru kenal kan.